Okey nampak. Okey geng, Assalamualaikum. Malam ni kita bersiaran dengan geng-geng ronda malam. Okey, so kat sini abang nak tunjuk apa nampak ni. Kami ada tetamu. Nampak dah. Kami ada si sawo batik. Abang nampak dia hidup lagi, dia keluar. Ular ni, dia mata dia tak nampak tau malam. Tapi dia accept pada bayang-bayang dan cahaya tu nampak. Lampu dia akan detect dan dia akan strike. So agak pada orang lain mungkin tak bahaya lah, tapi kalau macam siapa-siapa yang berjalan kat sini, ngap memang kena strike kat dia. So sekarang ni abang ada stick ni nak tangkap dia. Cuma masalah guni tak ada. Masalah dia panjang, nak pegang tak boleh. Ni kalau abang tangkap, nak pegang dia ada. Ular macam ni memang dia dah menunggu mangsa dia. Tapi kadang-kadang abang fobia tau dengan ular ni. Sebab apa? Sebab dulu yang abang kena gigit tu, dia macam ni lah. Nampak baik sopan lah. Dah tahu ngak dia gigit tangan. Lepas ni kita tunggu guni. Siapa nak try? Boleh apa try? Ada ni ah. Ada yang nak try. Siapa nak try boleh? Boleh apa? Gigit abang boleh hantar ke hospital. Ini untuk kepik dia. Tapi kalau untuk saiz ular ni, boleh lagi tangkap dia sebab dia terlampau besar. Jadi bila kita dah tangkap dia tu, dia kena 2 orang tahu ular panjang. Walaupun dia nampak dia kecil, bila tertekan, senjata dia ni daripada sini sampai ke belakang. Sebab dia akan belik. Ular ni berapa? Agak-agak 2 depa kan. Tangan kita sedepa ni kan. Lagi balance depa tu dia akan serang kita balik. Dia akan belik. Sama ada dia belik tekak ataupun kat mana kali. Nanti kena 2 orang, seorang pegang kepala dan seorang lagi tu memang kena tarik ekor, dia kena gentak ke belakang. Bagi ular tu straight. Jangan dan dia belik. Dia jangan belik. Jadi kalau dia belik, kita kena cedera dengan dia, bagi dia sakit. Baru dia lepas. Ular lagi dia tak sakit, lagi tu dia tak lepas. Okey, nak cedera dia ke noh? Guna senjata tajam lah. Pisau lah, tajam, potong ke. Itulah. Kita cara nak tangkap dia, kita boleh cari kayu, kita tekan je bahagian kepala dia. Okay, so kita tengok. Mai seorang pegang. Dulu, pesan. Pesan. Tapi kalau tekan, dia guni tak ada lagi. Oh, okey kok. Dulu, nak dulu lah. So sambil-sambil tu, secara live kita ajar cara nak tangkap tu. Jadi belum habis tangkap kepala dia, jangan usik ekor dia. Dia boleh tengok ni, sebab dia akan gerak tau. So yang ni kita kena tekan betul-betul kuat-kuat. Tekan kuat-kuat kepala dia. Kalau boleh guna kayu lah kan. Kita ambil ni, tekan. Bawa ekor jalan, bawa. Dia nampak dia jalan, nampak? Nampak dia nak ke serang abang, nampak? Nampak terik kan, nampak? Okey, contoh kan. Daripada rekod. Okey, dia dah terik kan dia. Nampak dia belik, nampak? Bawa dia kecil dulu yang tak mau. Nampak dia nak serang abang kan? So kita straightkan dia dulu. Kita tengok berisiko ni. Jangan tiru asyik ni Okay, straight dulu, straight dulu. Saya ni tak ikut Okay, straight dulu. Empat lari biar. Nampak dia cuba nak serang abang, dia cuba nak belik abang. Okay, so abang dah mandi dah. Kita start okey. Straight. Lagi straight. Okey, so contoh. Abang pegang kekuatan kita. Okay, lepas dah. Kita tengok ni. Ekor dia cuba nak serang abang, nampak? Dia cuba nak serang abang. Tapi kalau macam kita seorang, salah satu cara dia, pegang kepala dia, letak ke bawah, tekan kaki. Tapi stay belik, nampak? Tarik bagi tegang betul-betul. So kalau untuk ular yang saiz panjang macam ni, memang tak sesuai untuk kita tangkap seorang. Apa yang nak belik abang? Baju kotor boleh claim ni? Kita usaha Okay, nampak dia stay nak belik abang. Macam mana kita nak buat? Salah satu dia kalau kita nak lepas dia, kita kena cederakan dia. Nampak? So kalau untuk dah sawa memang tak digalakkan untuk kita tangkap seorang. Memang kena ada orang. Nak terapkan? Okay. So nak pegang ni. Kita ambil sini. Kita rasa korok kepala dia ni. Okay. Pegang kat korok kepala dia. Okey, grip betul. Okey, so jangan lepas. Kita nampak. Grip dulu. Okey, tengok ni. Okey. Tengok dia. Tengok dia belik abang dia. Jadi macam mana buat? Jadi kalau seorang kita tangkap naik dia belik abang dia. Cedera kan dia. Ni kalau orang tak tolong,
Habis. Nak pegang ular lagi, lepas itu memang bahaya kan. So, untuk ular yang safe ni kita kena ada 2 orang. Buat. Kasut boleh sebelah. Dia patah oh. Boleh kata boleh. Dia pandai grip mah. Sebab dia boleh. Wow. Jadi memang bahaya ular ni. Dia nak tangkap, macam itulah cara dia tadi. Dia tengok dekat tak gigi dah. Jangan lepas Oh, gigi dia ni dia ke dalam tu gigi dia ke. Jadi ke dalam. Oh, lama. Harum ah. Oh, Tu gigi dia tu nampak. Habis tu depa dia ni oh ni. Agak bahaya. Ni. Tokok kalau kentak habis isi. Nampak. Kalau kita kentak isi dia. Walaupun nampak dia besar ni. Ya. Jadi lah ni ada masalah satu. Kaki abang ada kebah. Tolong buka. Awak dengar dia beli awak. Kita buka. tak boleh buka orang. Memang bahaya. Kulit habis tutup tu. Dan ni kalau guni lambat lagi kita lepas dulu. Tangkap balik. Dia lari. Dah. Tak lari yo. Lagi ya. Apa lagi dia? Dia rasa dah terancam dah lagi. Kuatlah hang. Terus lagi. Tengok dia akan cari tempat yang lembut untuk dia belik kita nampak. Okey dah. Okey tu kan. Kita saja video habis. Assalamualaikum.